Korang tahu tak kawasan mana nak cari emas dalam sungai ni? Kalau korang tahu kawasan mana emas terkumpul dalam sungai, tentu mudah korang nak jumpa emas ni. Kenapa emas ni selalunya kita jumpa di kawasan sungai? Kenapa bukan di tengah hutan atau di tepi pantai atau di mana-mana je? Ada je emas di tengah hutan atau atas bukit ni, tapi amat-amat jarang untuk kita temui di kawasan macam tu. Pertama sekali, kita kena faham dari mana emas ni datang. Emas bukan muncul macam tu je. Okey jap, kalau saya nak cerita asal-usul emas ni, sebenarnya ambil masa yang sangat panjang untuk saya cerita bagaimana emas ni terhasil di bumi. Jadi di sini saya ringkaskan je lah ya. Dipendekkan cerita, emas ni terbentuk jauh di bawah permukaan bumi, iaitu dalam batuan yang dikenali sebagai batuan kuarza. Di kawasan gunung, ada rekahan dalam batu ni di mana emas berkumpul dan menjadi urat emas. Proses ni mengambil masa berjuta-juta tahun dengan melibatkan tekanan bumi dan suhu yang sangat tinggi. Tapi emas yang terperangkap dalam batu tu tak akan kekal lama dalam tu. Kenapa saya kata ia tak kekal lama dalam batu tu? Bila hujan turun, bila ada angin bertiup dan bila air mengalir, batu-batu di kawasan gunung akan mula reput dan pecah. Ni dipanggil sebagai proses hakisan. Bila batuan kuarza terhakis, sepihan emas yang ada dalam tu akan mula terbebas dan dibawa ke tanah. Jadi di sinilah peranan air itu bermula. Setiap kali hujan lebat, air akan mengalir dan membawa segala benda kecil termasuk sepihan emas ni dari puncak bukit dan terus masuk ke anak sungai. Kemudian akan masuk ke sungai yang lebih besar. Dan sungai inilah akan menjadi laluan utama emas yang bergerak dari tempat ia terbentuk sampai ia tempat berkumpul. Emas ni pula, ia ada satu sifat unik iaitu berat. Ya, sangat berat jika dibandingkan dengan pasir atau batu kecil yang ada dalam sungai tu. Jadi, bila emas berada dalam arus sungai, ia tak akan terus hanyut jauh macam tu je. Bila arus mula perlahan, contohnya seperti di kawasan selekor sungai, lubuk atau di belakang batu besar, emas ini akan mula mendap ke dasar. Di situlah ia mula terkumpul secara perlahan-lahan satu demi satu sepihan dan lama kelamaan menjadi tempat kumpulan emas secara semula jadi. Orang panggil ni sebagai emas aluvium. Okey, emas aluvium ni adalah emas yang terbentuk atau terkumpul hasil pergerakan sungai. Biasanya emas ni berbentuk butiran halus, sepihan kecil atau kadang-kadang berketul-ketul yang kita kenali sebagai nugget gold. Dan inilah jenis emas yang paling mudah dicari oleh pelombong kerana ia tak memerlukan penggalian sampai ratusan meter ke dalam bumi. Jadi bila kita lihat semua faktor ni, barulah jelas kenapa sungai menjadi tempat utama orang mencari emas. Benda ni bukan kebetulan, tapi hasil daripada gabungan proses geologi, hakisan dan sifat fizikal emas tu sendiri. Jadi, ya, emas ni memang suka berkumpul di sungai kerana sungai adalah jalan raya atau pengangkutan semula jadi yang mengangkut, menyaring dan menyimpan emas selama ribuan tahun. Sebab itulah banyak kawasan pelombongan emas tradisional di Malaysia seperti Pahang, Kelantan dan Sabah bermula di tepi sungai. Jadi jika korang nak cari emas, carilah di kawasan selekor sungai, tepi sungai dan juga berdekatan dengan batu besar kerana di situlah emas ni dihanyutkan dan terkumpul secara semula jadi.